kepada yang tengah menyaksikan ni, of course lah kita sebagai manusia kadang kita tak lari pada buat kilafan, salah cakap, salah buat ataupun perbuatan kakak ke. Kalau ada tersinggung perasaan, tersentuh peribadi anak-anak atau siapa-siapa saja, kakak memang minta daripada hujung kaki sampai hujung rambut, memang kakak minta maaf and terima kasih. Dan kakak selalu berpesan kalau kakak dah tak ada lagi kat dunia ni kan, memang drama-drama kakak you all tengok, doakanlah yang terbaik sebab kadang-kadang masa kita muda kita lara kan. So tolong doakan kakak berjaya dunia dan akhirat. Assalamualaikum semua buat penonton The Corner Sisters. Pada hari ini kita ada tetamu istimewa lagi, seorang pelakon yang popular, yang sudah lama di industri dan masih bertahan dan selalu di drama-drama Samarinda kita. Allah. Kita bagi hint lah. Kak Leha tu Mak Leha? Leha ke Mak Leha? Ada ke Kak Leha? Watak. Watak apa yang paling hit sekali? Masa siapa tu nama? Drama. Drama. Kita perkenalkan hari ini Kak Tujuan Liza Cintaku. kita. Okey. Mak Leha lah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak tahu kenapa, apa yang menyebabkan orang dua ni macam terkesima nak bercakap, nak bagi hello pun tak, kenapa macam tak berani nak mengeluarkan kata-kata yang kenapa? Adakah nampak saya macam satu aura yang macam nak marah? Sebenarnya sepatutnya kita corner sister kan. Rasa takut tak corner sister tak bercakap banyak, takut akak yang cakap banyak. Kita suka kalau orang cakap je. Allah. Sebab tadi kita dah bertegur sapa kan. Cuma tadi paksa kita I conquer program sekejap sebab kita tahu persoalan dekat sini nak tanya, persoalan tu banyak tapi masa kita pendek kan. Tapi tak apa, kalau nak memperkenalkan kakak memang betul, nama kakak Nurliza binti Abdullah. Orang luar sana kakak sebagai Liza Abdullah, tetapi bila nak kembali kepada yang Puan Asha cakap pasal watak tu, ia memang tak dinafikan. Orang masih lagi terbayang-bayang, masih terbawa-bawa yang saya ni masih lagi dalam karakter Mak Leha. Itu saya tak nafikan. Memang menjadi watak Mak Leha tu 7 hari mencintaiku. Yes. Itulah, Masya Allah, tabarakallah, segala puji bagi Allah kan. Sebenarnya tak tanya tapi biar kakak tanya jawab. Okay. Sebenarnya adalah satu anugerah yang sangat terindah setelah berpuluh-puluh tahun, and finally kita berlakon sebenarnya daripada first drama kita sampai ke hari ni sebenarnya ada je watak-watak yang saya rasa macam best, yang saya rasa macam drama ni boleh pergi kot, orang kenal kita kot, tapi macam like habis drama tu habis, you know. Sekali bila drama ni muncul after 40 tahun ke atas, Allah nak bagi kakak satu benda yang kita tak pernah minta. And kakak selalu cakap dengan orang, bila kakak bekerja, anugerah tu bukanlah segala-galanya. Tetapi kita percaya kalau kita buat sesuatu benda tu dengan nak kata ikhlas tu hak Allah, milik Allah, tetapi kita buat sebaik mungkin, Allah akan bagi kita tepat pada waktu yang dia janjikan. So bila dapat watak itu, sampai sekarang Kak rasa macam ya Allah bagi aku satu benda yang macam kau tunggu, kau sabar, aku tahu aku nak bagi kau. So bila kata pasal watak tu, kakak terima kasih. Sampai hari ini dia bergerak pula ni. Sampai hari ini Masya Allah, bayangan watak tu tetap ada, dan kakak mensyukuri nikmat Allah sebab Allah bagi kita satu rezeki, bakat yang ada, kita gunakan sebaik mungkin. Bila kita buat sesuatu dengan baik, itulah dia yang akan dapat watak. Sampai hari ini orang masih terbayang-bayang. Syukur Alhamdulillah. Terbayang sebagai Mak Leha. Ya. Kalau tu cerita tu berapa lama kalau nak ambil syuting, kalau drama tu? Drama ni dia terpulang. Dia kadang-kadang kita long episode. Kadang-kadang sampai beratus-ratus episod. Kadang 40 episod. Kadang 30 episod. Kalau kita tengok drama yang habis satu hari yang kita tengok telemovie tu. Sebab kalau telemovie tu ada yang ambil masa 10 hari. It depends pada penceritaan. Kalau cerita heavy dia ambil masa yang lama. Sometimes 7 hari. Tapi kalau kata 7 hari tu ada kita buat 28 episod. First season 28 tak silap. And then second tu, yang third tu 20 something juga. Yang penghujung tu 35 episod. So it depends, perjalanan syuting itu bergantung kepada berapa banyak episod. Berapa banyak. Tapi kalau macam dalam 30 episod tu, berapa bulan tu selalu kalau nak habis? 3 bulan, 3 bulan, 4 bulan, lebih kurang depend. 3 bulan. Tengok pada keadaan. Kadang-kadang
kita nampak mudah perjanjian kita okey dalam kontrak kita kan manusia kita pegang kepada janji-janji kita kan. Kadang-kadang ada je ujian, pelakon sakit lah, kamera terosak lah ataupun pelakon tu ngandung ke kan. Tiba-tiba dia ngandung dia kena break ke contoh. So dia tidak tepat. Kita hanya merancang tapi kadang-kadang perancangan kita tersasar sedikit macam tu. Boleh. Puan Nurul macam tersenyum macam ada banyak nak tanya macam seolah-olah podcast ni kan tak podcast ni seolah-olah macam I host. Macam I host ni dekat door kedua ni macam aku punya guest. Macam Liza, kita nak tahulah mula-mula lah macam mana Kak Liza boleh jadi Terjebak seorang dengan, pelakon, jadi seorang okey. pelakon. Maybe boleh cerita daripada tadi sebut 40 tahun 40 lebih kakak kalau ikut kakak bermula awal arwah abah tu belajar main-main macam tu. Tahun 81 kakak habis SPM, penghujung 81 menunggu keputusan SPM ya. Kakak dah berjinak-jinak yang benda yang kita tak sangkakan. Tinggal lagi podcast ni 1 jam Kalau podcast ni 4 jam, kakak akan cerita perjalanan kakak. Macam starting daripada umur 17 tahun. 17 something plus macam tu. Dah more than 44 macam tu. Okey, lepas tu dah habis SPM. Liza ceritalah. Puan Aisyah nak suruh kakak cerita. Kalau kakak cerita, tunggu ya adik, technician ke apa, 4 jam sebab dia nak cek perjalanan, dia nak kata perjalanan tu memang panjang. Kalau rasa setakat 1 jam Puan Aisyah, Puan Nurul tak sampai rasanya. Tapi kita berbalik kepada kehidupan kita kakak suka mengimbau balik kehidupan kita masa kita remaja kan. Kita selalu ada cita-cita masa sekolah kan kita. Hobi kita apa, makanan kegemaran, minuman kegemaran cikgu apa. Kalau ikutkan cita-cita kakak dalam yang cita-cita nak dia apa, tak terfikir pelakon ni semua tak ada. Dulu kita konon stewardess stewardess lah. Jadi suka tapi kan that's why kita kata perjalanan hidup kita ni kita tak tahu apa yang Allah nak takdir hidup kita. Even hari ni pun kakak selalu berpendapat, esok pun kita tak tahu kita ada di mana kan. Tapi masa kita muda ketika itu, kita jalani hidup kita rasa macam buat je sebab duit. Kakak tak nafikan, memang betul lah sampai sekarang kakak masih lagi mata duitan. Tetapi mata duitan sekarang dengan mata duitan masa kita remaja berbeza. Dulu kita rasa kita perlukan duit kerana ada sesuatu, tapi sekarang kita rasa duit bukan segala-galanya. Tapi perjalanan kita tu kerana kita bukan orang senang. So kehidupan kakak dulu masa kakak form 3 kakak dah bekerja. Masa tu ada peluang tunggu SRP pun kakak ikut abang. Susun kertas matu ke abang kakak kerja dekat Kementerian Pelajaran. So kerana duit. Memang abang kata nak kerja berapa sen RM1 lah masa tu ambil sebab kita rasa kakak tak nak buang masa. Even masa kakak darjah 6 pun walaupun kakak Puan Nurul dengan Syah tak tanya, kakak masa darjah 6 kakak dah berjinak-jinak berniaga, mak akak jual kuih akak berniaga. So kalau kata macam mana akak terlibat, tujuan tu dulu lepas tunggu SPM tu arwah abah beraya lah ambil borang universiti tu UTM, UM, USM, UM apa MM lah dia ambil supaya ni lepas menunggu keputusan SPM belajar sama pelajaran. Tetapi masa ketika itu kalau ikutkan benda yang tak disengaja, kakak menemankan kawan sebenarnya sebab masa tu zaman itu ada pertandingan Allahu Akbar. Dulu memang ada kebanyakan pelakon macam sekarang macam hero remaja, tak hero remaja, Dewa Remaja. Dulu ada dia Ratu Eja tak silap akak. So Ratu apa? Ratu Eja. Dulu memang ada Ratu Eja. So kebanyakan pelakon dapat mencungkil bakat dia daripada pertandingan tu. Jadi masa pagi temankan kawan tu, so orang nampak kakak. Mungkin masa tu muka kakak comel. Mungkin. Ataupun comot-comot. Jadi kawan yang pergi interview tak ada interview, yang kita temankan ni tiba-tiba ada tambah Allah ambil gambar kita tak cek ambilkan tu macam ada surat khabar kecil gadis minggu ini contoh kan ada gambar. So daripada situ ada orang berminat cari kakak. So masa tu ada orang tu macam dulu kan kita nombor telefon rumah nak contact orang sekitar, kita tak ada handphone kan. So masa dapat tu lebih kepada macam ya tak ya, macam tak apalah cara nak tegusan adalah masa tu RTM, masa tu belum ada TV swasta, masa tu TV3 ke Astro semua tak wujud lagi. So masa tu tahun 1982 tak silap kak, diorang nak perlukan watak. So kakak pergi tu kalau nak cerita perjalanan dia panjang pun 4 jam tak habis. Kita pendekkan cerita sebenarnya asal tu lebih kepada dah ada kerja, dapat ada orang panggil berlakon dapat duit kot. Otak tu duit je dek. Lebih kepada nak cari duit. Sebab kita rasa macam macam ada duit tu macam kita tu keluarga kita tak senang. Kita tak, kakak bukan jenis yang memang mengharapkan mak bapak sangat-sangat ya. Even hari ni kakak pelik kehidupan anak-anak sekarang. Kakak dulu
bukan cakap besar lah, pandai cek duit. Form 3 dah cek duit, jadi form 5 tu masa tu kalau shooting tu 600 contoh. Bersana dah. Sebab kalau nak compare dulu heroin 800 tu macam sekarang 8,000 or 10,000 sekarang. So dulu itulah je, itu asal lah Kak. Asal ni nak main-main, nak berlakon tu kerana bukan kita tak pernah tahu kita ada bakat menyanyi ke, kita tak pernah tahu kita ada bakat lakonan ke, tetapi kerana orang panggil, kalau aku kerja aku dapat duit. Lebih kat situ. Macam tu. Kak Liza memang berlakon saja, bukan menyanyi ke? Dia menyanyi juga? Kalau ikut sebenar-benarnya bakat anugerah Allah bagi ni, masya-Allah, tabaraka, alhamdulillah, syukur. Kakak suka menyanyi sebenarnya. Suka sangat menyanyi. Kat sekolah tu apa pertandingan kakak tak masuk. Cuba Kak Liza nyanyi sikit. Kalau nyanyi sikit kena bayar lah. Tak ada. Lagu apa nak suruh kakak nyanyi? Kakak suka. Kalau memang kakak Maksudnya benda ada single atau okay, album macam lah. ni kakak kalau kat location ke dekat mana-mana, kakak memang suka menghiburkan orang, dek. Kakak memang suka macam nyanyi, walaupun kakak suara kakak bukanlah sedap mana kan. Tapi memang suka menyanyi, tapi dalam masa yang sama peluang berlakon lebih banyak. Tetapi ramai yang tak tahu sebenarnya dalam drama-drama kakak banyak suara kakak. Dalam filem Marah-Marah Sayang tu banyak suara kakak. Lepas tu ada filem lain pun suara kakak memang suka menyanyi. Tapi kalau nak suruh nyanyi tu kita kena ada sign voucher kat luar. Boleh kakak memang suka nyanyi. Oh ya. Maksudnya memang ada apa? Album ke single memang ada lah. Tu aku geram dengan Puan Nurul dengan Aisyah ni. Dia mestikan tak Google, dia tak siasat. Alah, dia tak kita buat kan Gen Z. Dia tak buat homework, dia tak tengok aku ada album ke tidak. Maaflah, Kak Dia Liza. memang nak kena. Kita orang baru Puan 12 Aisyah dengan Puan Nurul ni memang aku nak belasah dia kejap lagi berdua ni. Sebab dia tak buat homework ya. Dia tak tahu ya. Tak gurau. Salah kampaan. Kakak memang suka menyanyi. Kakak suka menyanyi. Alah, nyanyilah sikit Kak Liza. Okey, Nyanyilah, kakak ni apa-apa kan pun, tak apa. suka nyanyi lagu-lagu lama walaupun akak dulu akak selalu fikir bila masa aku dengar lagu ni, sebab bahasa akak even Sharifah Aini ke Rafiq Abuang ke bukan zaman akak, maksudnya macam maksudnya zaman akak di segi macam akak lahir tahun 60-an kan. So masa akak muda-muda lagu tu tahun 60-an akak dah dengar. So kakak memang terpengaruh dengan lagu-lagu Allahyarham Syafa Aini, Rafiq Abuang. Nanti kakak nyanyi jangan sedih tau. Okay, nyanyi sikit Nyanyi. Bismillahirrahmanirrahim. Malu-malu aku ni. Sungguh jauh di kau pergi, berpisah untuk selamanya. Tiada lagi senyum mesra dan gurau senda. Sedap sangat. Saya pun tak pandai nyanyi macam tu. Kakak walaupun tidur tak cukup, suara tak cukup, dengan tak minum, kakak memang suka Rafiq Abuang. Macam lagu Rafiq Abuang akak suka lagu lagu Rafiq ni. Abuang ke tu? Itu tadi Syafa Aini, Allahyarham Syafa Aini, akak suka Rafiq Abuang lagu ni yang Sampai ke hati memang rasa sedih. setitis embun menitis, 1000 kuntum mengembang, sepatah aku berjanji, kau sebut, kau ulang-ulang. Kan ada lagu. Kakak memang very itu. Kakak rasa macam kalau kakak ingat kakak sedih. Akak ada suara lah. Kakak memang suka sedih kan. lagu-lagu lama macam tu. Kadang-kadang kita nyanyi tu bukan macam lagu Harapan Kecewa. Kadang kat set kan kita tengah siap ni, harapanku kecewa dalam manis, padahal tengah seronok, tapi kakak very kakak rasa sensitive. kakak boleh follow dia punya emosi suka. lagu tu. So kalau malam tu Lavenda kena buat malam dinner kau, jangan lupa panggil akak tau. Sedap Kak lagu. Allah, Sedap Masya betul Allah. suara Kak, betul. Kakak suka lagu-lagu lama dek. Lagu lama sampai ke hati saya Kak. Dia tak pernah dengar sampai pula. Sedap Itu Kak, dia, memang memang suka sedap. nyanyi. Eh, Kalau sedap. tak nak bercakap kat nyanyi sampai habis pun kakak boleh. Cara podcast kita menyanyi je. Pasti Puan Aisyah dengan Puan Nurul ada lagu-lagu kemaran ke memang ada penyanyi yang macam ke pernah dengar lagu-lagu yang kakak nyanyi tadi? Syafa Aini tu saya sebenarnya- dah tak minat dah, semua saya minat akak je. Tak, Masya Allah. Maksud lagu-lagu akak nyanyi tak pernah dengar. Macam apakah yang kau berikan, tanda aku setia memujamu, padaku lain tiada hanyalah rasa pemikat cinta. Pernah dengar? Sedap Kak, sedap Kak. Itu Sedap antara lah. lagu yang budak sekarang tahu. Itu lagu siapa tu? Itu kakak Alam Husin, Ahmad Jaiz pada nyanyi, Menimbang Rasa, banyak penyanyi nyanyikan balik lagu tu.
Haziq penyanyi baru tu pun ada yang nyanyikan balik. Tapi lagu first akak tadi tu memang sedap. Ini pun sedap yang last kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang first tu rasa macam sedap betul. Lagu itu akak suka lagu tu bila tiba-tiba akak tiba macam kekawan hilang kan, kekawan hilang kan macam sungguh jauh di kau pergi macam kekawan. Akak suka aming-aming macam tu. Sedap lah. Masya-Allah, tabarakallah, segala puji bagi Allah kan. Maksudnya sebenarnya orang seni ni bagi saya dia ada berbakat lah. Ya, orang seni ni luar biasanya, bukan kakak kata, tapi orang seni ni dia ada jiwa yang sangat halus sebenarnya. Nampak luaran kita kan. Kalau tiba sebab akak boleh sebab, akak boleh macam tiba-tiba akak teringat akak boleh nangis, akak bersedih lah. Sebab kita bermain dengan emosi kan. So kalau kata penyanyi dengan pelakon, kakak notice tak biasanya kebanyakan penyanyi boleh berlakon. Kalau you notice, penyanyi boleh berlakon. Tetapi pelakon tak semestinya boleh menyanyi. Betul, sebab dia guna suara. Yes. Dia ada suara kan. Apa lagi? Saya masa kecil saya pernah tengok Kak Liza berlakon. Akak tahu tak cerita apa? Cerita akak pernah cerita yang akak pernah pakai Volkswagen kuning, akak nak terjun. Jejaka perasan. Jejaka perasan. Lepas tu tahu tak Johan Raja Lawak dengan Ozim. Dia kalau jumpa akak dia suka guna dialog akak tu. Dia orang akan tengok sebab dia dialog tu macam tak masuk akal. Tapi macam kan bapak dia tengah marah-marah, dia macam mengajuk-ajuk bahawa dia pergi. Tak apa, dia nak pergi mati ayah. Ada dialog tu, dia nak pergi mati ayah. Lepas tu apa? Pergilah, pergi mana dia bukan gimana dia pergi mati je. You know, macam pergilah dia bukan pergi mati. Benda macam dia suka memainkan benda tu. So ada dulu-dulu kalau lakonan dia ada beberapa dialog yang orang boleh ingatkan kita balik. Saya tengok cerita tu. Masa kecil-kecil saya tengok cerita tu sebab dia nak terjun daripada gaung. Tapi Manurul betul tak, sebenarnya kereta yang dia junamkan tu adalah kereta yang betul. Dulu mana ada teknik-teknik CGI macam AI kan. Memang betul-betul dia beli kereta buat segala lama. Dia mock up kereta tu cantik-cantik. Memang kakak boleh drive kereta tu. Memang terjun, tapi bukanlah kakak terjun dalam tu. Tapi maksudnya betul, real. Yang kereta tu terjun jatuh dalam gaung tu memang betul, real. Macam tu. Cerita Jejaka Perasan. Jejaka Perasan. Andy Lala kan? Andy Lala, Bado, Saleh Yaakob. Saleh Yaakob. Sebab tu kakak suka cakap sini. Walaupun Puan Nurul dengan Puan Aisyah tak tanya, kakak nak cakap tau, zaman kakak berlakon dulu, kakak tak dapat hero-heroin yang handsome-handsome macam sekarang. Contoh macam Zul Arifin lah, Syukri Raya lah, Kak Syafiq lah. Kakak dulu Badul, Saleh Yaakob, Hamid Gurga. Yes. Kakak dulu hero-hero kakak pelawak-pelawak. Tapi diorang tak pandai berlakon. Maksudnya ketika itu memang pelawak memang relevan untuk menjadi hero. Macam tu. Jadi hero Ya, hero. Kak, berapa agaknya total? Akak ingat ke lebih daripada apa? Kalau total drama ke filem? Drama dan filem Drama lah. Kalau Drama dan filem ikut, lah. Okey, filem kakak rasa kakak lebih daripada 10 buah filem lah. Tetapi lepas tu macam kakak cakap, masa zaman akak muncul, kita punya stesen TV tak banyak. Kita hanya ada RTM saja. Dan kalau kita syuting pun sebulan sekali lah ada drama. Episod pun tak banyak. Tetapi zaman sekarang ni lambatkan banyak, channel banyak, stesen banyak. So banyak episod panjang-panjang. Jadi kalau nak dikira dengan episod beribu lah, lebih pada 1000. Sebab kita banyak, akak pernah touch sampai 147, 137 episod. Kakak pernah touch 60 episod, kakak pernah touch 75. Kalau nak digabungkan episod tu, kakak rasa lah kita taklah kira tepat kan. Tapi lebih daripada 1000 buah drama lah kakak dah lakonkan. Tapi kalau Kak Liza suka watak yang macam mana? Saya suka tanya ni, watak yang macam apa orang panggil Okey, that's why. antagonis. Mak ni kan aku nak marah budak ni. Mak ni aku nak bercakap, aku nak marah tau. Dia macam nak gerak mak ni. Okey, sebenarnya Puan Aisyah, Puan Nurul mengenali saya. Kita ni kadang tak kenal maka tak cinta kan. Kita manusia tetap ada berbagai-bagai perangai, berbagai kata orang, karakter kita berbagai. Even kita manusia biasa pun kan ada 7 hari dalam hidup kita, sedih, sayang, suka apa kan. So kalau ikut akak, sebenarnya kakak adalah orang orang yang suka menceriakan orang, suka membahagiakan orang, suka buat orang lawak, suka sangat.
Tetapi di dalam kehidupan kakak sebenar, realiti kakak memang suka bersendirian. Kakak suka seseorang. Tapi untuk menjadi pelakon, kita kena ada rasa yang berbagai-bagai. Sebagai pelakon kan, kadang-kadang orang tengok syukur pada Allah. Kalau orang datang, Kak Bel lah kakak berlakon, mak saya suka. Wah, kakak saya bangga. Macam seronok saya, mak saya dah tak ada dah. Dia macam muka akak. Kalau kakak nyanyi, mak saya suka. So, bila kita dapat membahagiakan itu satu nikmat tau. Jadi kalau kata berlakon, kalau ikut rasa yang kakak dapat, yang kakak cakap anugerah tu, pelik. Dalam banyak-banyak watak yang jahat tu jugalah orang nampak. Yang dianugerah watak antagonis yang akak berlawan dengan lelaki ya, masa pertandingan itu kakak berlawan pelakon-pelakon lelaki. Kakak diangkat, Masya Allah, tabarakah, terlalu tinggi Allah angkat akak untuk menjulang pelakon antagonis. Tetapi kalau ikut karakter kakak yang di sini, akak suka berlakon watak komedi yang santai-santai, yang santai-santai. Sebab kita bila bekerja, kita shooting dan production, kita dah macam family tau puan. Maksudnya daripada handy yang buat air sampai ke producer, kita kerja, itulah family kita. So akak suka ngacau-ngacau orang, ngusik sana, ngusik sini. Jadi kalau watak komedi, dia dapat rasa. Tapi kalau tiba-tiba akak kena watak jahat, akak kena jadi jahat sejahat-jahatnya yang macam akak rasa macam akak dapat benda, akak nak baling orang, nak pukul orang, you know. Padahal hakikat sebenarnya kakak ni bukan orang begitu. Kalau Puan Nurul dengan Puan Syah kenal kakak ni nak jentik semut lalu pun kakak, alah tunggulah semut tu lalu dulu. Akak sampai ke tahap itu, jiwa akak terlalu kecil. Tetapi kalau kakak berwatak sedih pula, satu pula perangai akak tak boleh campur orang. Sebab aku rasa aku kena menghayati duduk satu sudut, orang jangan kacau, sampai emosi akak terganggu, sampai orang nak bagi contoh anak akak nak bagi, jangan akak sampai buat macam orang akan kecil hati dengan kita. Sebab kita nak rasa watak itu. Jadi bila kita watak sedih, kita dah jadi jauh tak penuh, dan kita macam kita sedap, sebab sebu sedih. So kat set tu kita tak banyak main. Tapi cuma sebagai pelakon itu yang kakak kata, kita tidak ada watak pilihan. Maksudnya apa saja yang dipertanggungjawabkan pada kita, sama ada watak jahat, baik, komedi, kita kena buat sehabis mungkin. Dan pegangan kakak adalah orang yang kalau bekerja, Puan Nurul, Puan Aisyah, kakak tak ada istilah cincai. Kakak akan bagi 200%. Itu kakak. Betul-betul disiplin ya. Tapi Memang saya menjaga. rasa orang pelakon lama memang disiplin. Kalau tak puas, malam tak boleh tidur. Percaya tak, sampai hari ni, kalau contoh kat berlakon, kadang-kadang kita berlakon dah berpuluh-puluh scene dah banyak kan, sampai dah penat tau. Tapi kadang-kadang tertidur sikit, bangun-bangun, kita akan bangun buat macam nothing happen. Tapi kalau sekiranya di hujung-hujung kita rasa lama dah penat sangat. Contoh dah syuting dah pukul 1 pagi, dah penat. And then bila kita cut, okey tak kak, director akan kata okey. Sebab pada dia okey. Tapi pada kita yang merasa, kita rasa tak okey tau puan. Tapi malam kita tak boleh tidur. Nanti ataupun dah berjalan balik dengan anak kan, cakap dengan anak, nak Kik rasa tadi scene tu macam tak kena lah, dialog ibu macam tak best. I akan ada rasa tu. Malam tak boleh tidur. Tapi besok pagi dah fresh balik, kakak akan cover balik, buat lebih baik. Itu kakak punya prinsip. Betul-betul jiwa seni dalam bekerja. Bukan apa sajalah, apa saja tanggungjawab yang orang bagi kat kita kan, insya-Allah kita kena buat sebaik mungkin. Tu kakak lah. Apa lagi? Dahsyat. Allah. Apa tu kalau biasanya dapat satu-satu offer kan, berlakon tu, dia, sebab saya pun tak ada, saya bukan pelakon kan. Sajalah nak tahu kan dah. Kita ni semua pelakon. Puan Aisyah, kita semua di bumi Allah ni kita semua pelakon. Watak yang berbeza-beza. Sama ada kamera dengan tak ada kamera. Saja nak tahu kan macam mana ya seorang pelakon, mungkin Kak Liza cerita daripada pengalaman Kak Liza lah. Pelakon macam study ataupun buat homework lah sebelum pergi set tu, berapa lama selalu production bagi masa untuk, ke tak ada hari ni offer esok dah kena masuk? Kalau kita nak kupas pasal isu ni, bukan masa yang sesuai yang panjang lah sebenarnya. Okey, kalau kata pasal study, kita kena bergantung kepada manusia itu sendiri. Sama ada dia ada bakat yang Allah bagi awal-awal, memang Allah dah bagi bakat dengan minat dia. So kakak selalu cakap, kadang-kadang bila kita ada bakat, kita kena setengah dengan minat. Kalau kita kena ada minat, bakat tu boleh kita asahkan. Jadi macam zaman-zaman kita dulu dengan zaman sekarang terlalu beza. Zaman dulu bila kita ada tawaran dia akan bagi tu awal-awal. Dia dah bagi kita skrip awal-awal. Lepas tu kita ada perbincangan, ada briefing, ada study, ada kupas karakter. Sekarang ni mungkin suntukkan masa. Ada masa kita shooting skrip tak siap lagi pun.
Tak ada skrip lagi pun ada. Dia bagi treatment saja. Masih ada lagi beberapa pengarah yang saya tahu macam Arma Fatimah, Rashid Sibik, dulu Zulkifli Osman masih lagi mengamalkan di location baru dia bagi tahu. Okey, aku tulis ni dialog engkau, contoh. Ataupun Erma dia bagi treatment, nanti kita datang kat set, nanti kejap lagi baru tek baru skrip kita sampai. Tetapi ketika itu kita dah tahu perjalanan cerita, perjalanan cerita dah tahu, cuma nak menyampaikan dialog. Itu sebahagian. Tetapi ada sebahagian script writer, penulis skrip, kita tidak boleh ubah skrip dia langsung. So kita kena hafal, kita kena faham, kita kena ada rehearsal. So kalau Puan Aisyah dengan Puan Nurul tanya, susah kakak nak jelaskan. Dia bergantung pada situasi dulu dengan sekarang terlalu banyak berbeza. That's why kalau kita lakonan, kita nak cakap dia ada teater kan, macam teater kita dah berlatih berbulan-bulan baru kita pentaskan. Tu different, kita dah makan, kita dah hadam. Kalau pelakon radio pula kita hanya membaca. Tetapi kalau kita baca pun, tapi kalau kita tak ada rasa, bukan semua pelakon TV, bukan semua pelakon teater boleh berlakon drama radio. Sebab radio tak nampak muka, tak nampak reaction. Contoh kita berlakon TV, kita marah macam ni pun dah nampak kita marah. Macam ni lah. Contoh kan. Apa? Contoh, radio how you nak tunjuk you marah? Intonasi. Dia banyak, itulah kita kata cakap mudah, bukan senang. Kadang-kadang orang ni kata, nak jadi pelakon lah kak. Masuk dulu tengok. Sebab tu kakak kalau orang ambil mudah si cincai, dia takkan bertahan lama. Dia kena buat sesuatu benda tu, kita kena minat, jujur dalam pekerjaan kita ni. So kalau kakak macam kalau tak puas, kakak tak rasa. Kalau kita pelakon, kita tak rasa, macam mana kita nak bagi penonton rasa kan. So kalau kata nak macam mana nak dapat benda tu, satu, kakak bersyukur sebab bakat Allah dah bagi kat kita. Kita baca skrip, kita faham cerita dia macam ni. Oh kisah dia macam ni, oh mak dia macam ni, oh bapak dia jahat, patutlah dia macam ni, oh dia ni macam ni. So kita sebab macam kakak cakap tadi, semua adalah pentas dunia. Memang lakonan tu berlaku dalam kehidupan kita seharian. Bila dulu masa kakak berlakon, kita rasa macam takkanlah dia buat anak dia macam, takkanlah bapak dia. Pernah tak ada rasa takkan. Kadang kita cerita, takkanlah tak logik. Pernah tak kita rasa? Pernah tak rasa? Sebenarnya jangan cakap tau, benda yang kita tak logik tu berlaku dalam zaman sekarang ni. So penceritaan yang kita rasa takkanlah berlaku. Berlaku. So kita kena rasa. So lagi satu berlakon ni kena ada team yang director bekerjasama. Kita kalau berlakon ni semua orang ambil semua penting. Lighting, kamera, yang buat air, yang buat makeup, yang pakaikan kita baju, yang skrip, yang itu semua penting. So kita gabung sebab pelakon untuk menghasilkan sebuah karya yang bagus bukan kerana pelakon seorang, dia kena semua. Tetapi kalau you lebih, sebab kadang-kadang dalam lakonan tu ada masa kena over sedikit, dan akak selalu pegang less is more. Itu kakak punya prinsip lah. Tapi memang Kak Liza memang pelakon. Dia buat macam tu pun dah memang dah rasa. Macam nak marah, macam nak marah. Dalam banyak-banyak drama, lakonan, cerita apa yang rasa macam sampai sekarang akak rasa macam paling best? Dia suka akak kata macam ni, kakak dah rasa macam watak dah. Watak pada kita muda anak. Lepas tu kita semakin dewasa isi orang. Lepas tu mungkin mak orang, sekarang dah nenek orang kan. Tu orang kata besok selalu usik. Besok kau dah tua, esok kau jadi belakang kata hantu atau watak bomo. Orang selalu cakap besok dah tua kau peganglah watak hantu atau bomo. Ya betul. Betul tak? Betul tak? Orang cakap macam tu. Besok dah kau dah tak, muka kau dah tak pakai dah. Tak pakai muka kau dah. Pakai rambut palsu tutup, ada hantu macam tu. Kalau kata bagi watak, kita tak ada puas lah Puan Nurul. Setiap kali kita buat tu kita tak akan ada kepuasan lagi. Mesti kita nak buat lagi, nak buat lagi macam tu. Okay. Best kan? Sebenarnya cuma akak kan dalam lebih kurang 40 tahun lah kan. Dalam 82 kakak dah start, sekarang 40 lebih kurang 44 tahun macam tu. Ada ke kan kalau sekarang lah, zaman sekarang saya cakap titik terendah lah, titik tertinggi ataupun cabaran lah yang paling rasanya yang paling macam mana yang paling yang paling Kak Liza hadapi cabaran dalam masa dunia sebenar hiburan. Dalam lakonan, dalam kehidupan lakonan. Dalam kehidupan industri hiburan. Maksudnya dunia yang orang mengenali kita. Betul. Itu kita kena macam ni kita kena ada prinsip kita lah, okey. Dan kita selalu cakap
orang nak tahu sangat tentang kita. Bukan hanya lakonan saja kan. Dan kita kena cakap itulah harga yang harus kita bayar. Harga yang harus kita bayar, orang nak kenal kita. Apa kita buat pun orang nak tahu. Apa kehidupan kita, dan kadang-kadang kehidupan kita tak buat, orang lebih tahu. Kadang kita tak buat, dia lebih tahu lah daripada kita. Betul. Nak pula zaman dulu kita tak ada social media kan, betul tak? Social media tak ada. Sekadar ada surat khabar, ada majalah, ada magazin ketika itu. Zaman sekarang ni tekan je. Apa tak keluar, semua keluar kan. Jadi kalau kata tadi berbalik kepada cabaran dia, kakak bersyukur kepada Allah, kakak kembalikan kepada kakak bersyukur, kakak dididik dengan Masya Allah, arwah bapa kakak, arwah mak kakak sangat menjaga benda tu. Kita ni agama tu terlalu memang kena ada lah. Bukan kita kata budak sekarang tak ada agama, tak. Tapi bila kita pegang kepada apa didikan mak bapak kita dulu, masa kita remaja, kita rasa macam kita tak boleh terima. Macam mak bapak kita garang, keluar rumah tak boleh. Kakak selalu cakap dengan orang, walaupun I pernah dah berlakon, I balik I tak boleh keluar balik. Mak bapak kakak sangat garang. Di ketika itu kita macam, alah nak kotor dulu kan. Tapi bila kita dah semakin sekarang ni zaman ni, kita rasa bersyukurnya pada Allah atas didikan mak bapak kita. Jadi kakak kalau tengok, daripada dulu prinsip kakak, kalau tengok kan kita ada telefon, memang orang kata ni dajal kan, tapi how kita control. Kalau kita tak pandai, iyalah, ya betul, tetapi kita yang control dia. That's why kakak selalu pegang pada prinsip kakak takkan berkongsi, kakak takkan share. And kalau ada komen-komen atau cerita-cerita, jangan nak komen, jangan nak masuk, jangan nak itu, sebab kita tak tahu cerita sebenar satu. Kan kata tabayun, kita dapat satu perkara tu, kita jangan sebarkan. So kalau kakak menangani, kakak selamat sebab kakak dari dulu kakak daripada dulu kakak tak suka berkongsi masalah peribadi kakak kepada umum, apatah lagi zaman sekarang. Sebab tu kalau tengok IG kakak tak malu nak cakap kakak tidak akan berkongsi kebahagiaan, berkongsi kesedihan, berkongsi masalah, sebab semua orang ada masalah. Tetapi kita jangan sampai orang tahu yang kita ada masalah. Kita ni sebagai pelakon lagilah kan. Kalau kau best lah kak, kau ni best yang kau tak ada masalah. Hanya Allah saja yang tahu. So kakak rasa, kakak syukurlah kakak bawa benda tu dari dulu sampai sekarang. Anak-anak lagi zaman sekarang ni pantang sikit, sorry tu tertentuh pula peribadi orang yang suka sangat berkongsi, yang sebenarnya apa tujuan dia. Okey, ada orang kasih dia kata macam contohlah kisah rumah tangga lah, contoh kan nak kongsi gini-gini kan. Saya selalu sedih lah sebab saya fikir macam bila dia berkongsi, semua orang dah tahu, dah tak ada. Contohlah kau nak tarik balik lah contoh. Sebenarnya tak ada lah, suami saya baik lah. Contohlah. Tak boleh buat apa dah sebab kau pernah bercerita kan. Jadi kalau kakak memang pegang yang bukan menyelamatkan kita kerana Allah kan. Apa-apa sikit kakak mengadu pada Allah. Apa-apa kita ada Allah kan. Dan kita ada adik-beradik kita yang kita boleh percaya. So kakak selamat kakak tak berkongsi. Cuma yang cabaran akak tu, bila kadang-kadang kita rasa aku rasa aku tak cakap, diorang lebih tahu. Tetapi adalah perkara-perkara yang akak rasa macam kadang-kadang akak tak kata reporter lah, akak tak kata diorang yang menyampaikan kan. Tetapi sebab tu akak kata tengah baik semua okey, tengah tak baik habis kita punya cerita luar keluar masuk kan. Jadi kakak bukan tak pernah diduga kisah-kisah peribadi kakak yang kakak tak buat. Apa lontaran orang pada kakak, kehidupan kakak masa kakak muda. Orang kata sorry masa zaman kita dulu kalau kita mewah kan. Mewah tu kerana orang tak tahu kita kerja petang pagi, petang siang malam. Sebab zaman kakak dulu, kakak bukan saja berlakon, kakak menyanyi juga. So kita menyanyi sebab kita tak ada album, tapi kita nyanyi pergi show macam orang penyanyi ada album. Kita show almost every day kakak ada show. Orang tak tahu zaman ketika tu fun fair, expo kakak pergi. So kita belilah kereta contoh keluarlah cerita Liza Abdullah ditaja oleh VIP, ditaja oleh itu tak nafi. Dari dulu pun ada juga Dah ada dah. Sampai sekarang kan. Dah ada. Tapi akak cakap akak selalu pegang pada prinsip kalau kita tak buat jangan takut. Tetapi dia sudah merosakkan, contoh headline dah keluar. Kita kisahkan mak bapak kita, kita kisahkan keluarga kita. So itu cabaran yang kita rasa macam memang kita try avoid tapi datang. Tetapi kakak selalu berbalik kepada kita jangan sekali-kali takut kalau memang kita tak buat perkara tu. Benda kalau dalam industri tu macam cerita-cerita ni macam tak boleh nak elak lah. Semua diorang nak tahu semua kau kahwin dengan siapa boyfriend kau makan apa, kau pakai beg apa, kau pakai apa, kau tidur mana, kau memang itu kehidupannya. Tetapi kita tak menyalahkan netizen. Kadang I pun tak menyalahkan artis.
kadang-kadang I rasa bukan hatilah orang awam, kita ni bercakap ni sebab kita ni dalam bidang seni. Sebenarnya influencer ke founder ke kan, tak kisahlah apa saja kita cakap general. Diorang akan menggunakan social media sama ada apa tujuan ni kita tak tahu, sama ada content ataupun nak menunjukkan kehidupan kemewahan dia, kesusahan dia. So kakak berpegang kepada prinsip dulu dan sekarang, kakak tidak akan berkongsi. Kakak tidak akan suka berkongsi masalah anak-anak, keluarga dengan orang luar. Sebab contoh kita marah anak, semua orang akan marah anak. Kita marah anak semasa je. Tak adalah kita nak cerita kat sosial media anak kan. So kakak selalu berpegang kepada salah tu adalah daripada diri kita sendiri. Kita yang membenarkan untuk cerita kita dipamerkan sebab kita yang mengeluarkan cerita tu. Jadi berbalik kepada kata cabaran, semua manusia hadapi yang sama, cuma dekat sosial media ni kita kena berhati-hatilah. Rasanya macam akak banyak cakap lagi daripada Yelah, akak banyak Allah. daripada kita orang. Kalau ikut akak banyak lagi nak cakap, tapi sebab masa kan, kalau Alah, akak nak akak cakap kupas, je lah. kalau nak kupas satu Kalau topik kita orang kat juga part kita orang. Dia lebih fokus pada Tak apa, akak. akak cerita Allahu je. Akbar. Apa lagi Akak share lah lagi. apa lagi persoalannya rasanya macam Puan Nurul ataupun Puan Aisyah nak Saya berkongsi? nak cakap buat pantang sikit. Buat apa? Tak pasal saya nak sentuh sikit lavender. Kenalah sentuh penaja kita. Mestilah. Kak, saya actually start rapat berhubung dengan Kak Liza ni sejak Kak Liza ni ambil berpantang dengan lavender dengan kita. Kak Liza berpantang? No, tapi boleh juga. Tapi boleh juga. Mesti dia kata bila rahsia, bila masa I ambil lavender punya penjagaan untuk I rahsia, bila masa I mengandung rahsia, bila saya mengandung rahsia. Dah 3 kali dia dah ambilkan untuk menantu dia berpantang dengan lavender. Ya. Dah masuk 3 kali, insya-Allah. Alhamdulillah 3 kali. Masya Sejak Allah. tu saya kenal Agak rapat lebih dia, rapat dengan Kak Masya Liza. Allah. Sebab tu kita panggil dia. InsyaAllah, Saya alhamdulillah. nak tanya, akak tak jaga kan anak akak dalam pantang? Allah, Masya Allah. Jadi sebelum tu kan kita dan kehidupan kita penuh Masya, tidak ada kebetulan kan, semua Allah dah aturkan. Bila kata tak ingat pantang tu, akan nak cakap lah cerita sebenar Cerita sebenar dulu masa kita zaman akak tak ada ni apa kita punya CSCL mak kita ataupun ada makcik memang yang jaga maksudnya tidak ada, itu pun kenalan mak. Mak tahu dia boleh urut, dia berjaga anak, kau contoh kan. So masa akak dulu, sebab kita ada mak akak sporting yang akak anak pertama akak Caesar. Jadi sebenarnya Caesar lagi teruk jaga kan dalam daripada tapi mak pula tak apa Zah, dulu kan letak bawang lah, seminggu tak boleh keluar. Akak 2 seminggu dah keluar dah Puan Nurul. Akak memang teruk sangat perangai akak, tak tahu nak cakap lah sebab mak kita sporting. Tetapi mungkin bila akak lahir normal tu adalah yang jagakan akak, bidan akak gini. Tapi mungkin masa zaman akak tak ada lavender kot. Agaknya kalau ada lavender aku dah booking 3 tahun sebelum. Rasanya. Tetapi kakak selalu mensyukuri nikmat Allah, segala yang berlaku, teknologi terkini, apa benda semua kita kena terima dengan seadanya. Sebab kakak tak nafi, bukan nak body bukan kakak beranak sebab kakak nak, tapi kakak tak nafi kakak dah dengar lavender sebelum kakak panggil lagi menantu akak. Kakak dah dengar, kata untungnya budak-budak zaman sekarang ni bestnya. Kalau kakak lah ditakdirkan, memang tak boleh pun, kita buat cerita lah, dilahirkan sebentar mana, of course kakak akan ambil sebab memudahkan satu. Lepas tu kita tahu bukan nak body juga penjagaan dia sangat luar biasa. Masa mula kakak tak tahu yang sampai ke tahap masakkan, tidur di rumah yang menjaga anak baby. Sebab kita dalam pantang kita pernah rasa punya kadang dia soal kita perkataan meroyan tu wujud lah anak-anak pula kalau kita tak cakap semua ada ujian. Contoh kalau suami tak bagi perhatian ataupun keluarga tak bagi perhatian ataupun anak dah ramai, adik kakak lagi nak jaga, kita tak nafikan berpantang ni bukan satu perkara yang mudah. Orang sebelum ni ambil mudah, tetapi atas kasih sayang keluarga jadi mudah. Tetapi kalau zaman kakak lah, kalau dikatakan boleh, memang kakak rasa 4 anak kakak nak pakai penjaga, kita panggil CL untuk bawa kita ke rumah sebab dia memudahkan. Sebab kita mak ni dalam pantang ni nak kena rehat dengan stresnya, kadang susu tak keluar, dengan tidur tak cukup, dan kalau nasib kita pula Allah uji anak kita menangis setiap malam dengan kita panggil apa kalau tangis malam panggil sawan apa? Tangis. Sawan tangis. So
memang walaupun yang owner ni tak bercakap, kakak nak bercakap. Memang betul orang tak faham, orang cakap mudah ataupun orang cakap alah kau ada duit boleh lah. Memang selalu cakap duit bukan segala-galanya, tetapi kita dalam kehidupan kita perlukan duit. Jadi akak selalu cakap kalau kita rasa macam kalau akak kembali anak-anak akak ke cakap dengan semua orang kau tak nak ke cuba dan tak nak panggil, sebab bagi akak satu hadiah untuk anak kita atau menantu kita, dan suami nak menghargai isteri supaya senang, dan dia bukan kerana kakak cakap ni kakak jadi duta lah Vena, tak, tapi kakak nak cakap betapa bahagianya anak menantu akak masa dapat tu. Bu, thank you Bu, dia rasa macam satu, dia bukan kata macam dia macam kena macam princess kau nak layan aku, tak, tetapi by right. Yes, sebenarnya orang lepas bersalin kita memang kena layan dia macam princess. Sebab dia tak boleh keluar, dia tetap kalau dia lahir dalam season nak kena berbengkor dengan tak selsanya, dengan anak berparamnya, dengan jalan terkedek-kedeknya. Kalau suami dia tak menjaga, tak bagi perhatian dia macam mana? So bagi kakak berterima kasih sangat. Wujudnya CL zaman sekarang ni, kalau kakak jadi mak dan memang tua jadi mak ataupun ada yang sarankan kepada anak-anak ke, kakak rasa inilah the best yang you bagi hadiah setelah anak you lahirkan cucu, ataupun suami bagi hadiah setelah isteri you lahirkan anak. Bagi kakak ini hadiah yang sangat istimewa. Kalau korang boleh bercuti holiday sampai boleh, ini hadiah untuk isteri. Rasa kakak memang lebih penting lah appreciate sangat persediaan yang you all buat untuk menghargai perempuan-perempuan atau wanita-wanita yang melahirkan anak yang kadang-kadang dia tak berdaya, tetapi dia terpaksa buat, dia terpaksa bercekang mata, dia terpaksa. Itu kalau ada mak bapak dia, kalau dia hidup seorang, contoh dia mak bapak dia jauh, mak bapak dia tak mampu nak datang, nak masak lagi. So kakak rasa that's why kakak bukan kata kipas kakak cakap benda yang betul. So kakak bila kata dah lavender tak sabar-sabar kakak dengar pula daripada mulut ke mulut. Saya bila kakak dengar Anim bila cakap menantu akak, memang dia macam ya Allah Bu, thank you Bu, dia macam dia happy, macam like satu benda hadiah yang best lah pada Kak Liza bermakna. Bermakna sangat-sangat. Kak Liza hadiahkan untuk menantu lah. Kakak hadiahkan untuk menantu ya akak. Bagus ya mak Sangat mentua. cakna mak mentua. Masya Allah. Benda yang paling diperlukan adalah berpantas secara Tenang. Sebab rezeki Allah bagi kita rezeki dalam berbagai-bagai bentuk. Sebab tu bila kakak orang jumpa kakak luar, orang takut kan kita jadi watak mak leha tu kan jahat, tak sukakan menantu. Akak pernah jadi isu Tanta dia ni pun sama, tapi hidup lagi menantu, anak menantu kakak lebih bukan kata macam anak-anak kan, tapi sayang memang sebenarnya dalam hati Allah je tahu, tapi kakak memang lebihkan menantu. Sebab anak dah tentu kita. So jadi kakak rasa macam kakak nak bagi kasih sayang kakak dengan rezeki Allah bagi tu, kakak memang nak bagi treatment yang sangat special untuk menantu kakak ataupun anak perempuan kakak tu, sebab dia ada mak mentua dia kan. Tapi insya-Allah in future kalau rezeki kakak rasa kakak memang kena teruskan ada perkhidmatan ini. Memudahkan dan bagi kasih supaya dia lebih tenang, dia rasa macam disayangi, and then baby dia pula jaga dengan orang berpengalaman kan. Jadi kakak rasa kakak tak ragu-ragulah untuk meneruskan sangat CL yang datang boleh jaga cucu dan anak kita sekali. Apa cara Kak Liza berterima kasih dekat menantu sebab dah melahirkan cucu dia. Betul. Jarang-jarang Jarang-jarang. mak mentua Allah. nak sponsor lah. Masya Allah, menantu Alhamdulillah. untuk CL. Hadiahkan pula. Menghadiahkan. Alhamdulillah dengan izin Allah. menghadiahkan. Lepas tu pula dengan jasa baik Puan Nurul jugalah. Kita adalah perbincangan yang win-win sebenarnya. Tapi kakak tak nafikan itu rezeki kakak kan. Tapi dalam masa sama kita menghargai. Sebab tu kita dah dengar je mengandung. Orang pertama akak cari Farhan dengan Puan Nurul. Farhan nak bagi tahu menantu akak ada baby lagi. Tetapi kan ujian tiba-tiba meninggal. Rupanya akak ingat meninggal dah habislah kisah hidup. Rupanya masya-Allah tabarakallah, walaupun menantu akak dalam pantang tanpa ada baby yang kita rasa hanya dia yang tahu. Masa tu kakak sedih sebab kita kena rasa apa dia rasa kan, macam masa dia mengandung bila dia tahu baby dia tak ada, macam mana kita nak ambil hati dia. Kita kata macam
akak pun tak pernah ada pengalaman tu. Tak pernah ada rasa yang baby dah meninggal tak boleh Dalam keluarkan. perut pula kan? Dalam perut rupanya tak boleh. Doktor kata kena tunggu 2 minggu ke, macam how dia rasa. Apa aku nak buat? Masa tu kita family dah macam nak control dia punya emosi tu bukan satu perkara yang mudah. Lepas tu rupanya dia nak kena, first dia lahir Caesar kan. Second tu dia kena lahirkan normal, tapi kakak dah cakap tak apalah Nem, tak ada daya dah. Allah pilih anak Nem, insya-Allah syurga 7 bulan. Kakak dapat mandikan dia, kakak dapat tengok baby tu, masya-Allah pengalaman yang sangat luar biasa. Jadi kakak tak terfikir pula sebenarnya lavender boleh jaga orang dalam pantai yang tak ada baby. So nikmatlah, apa lagi yang akan nak dustakan dengan nikmat yang Allah nak bagi. So hadiah untuk Anim lah. So dengan izin Allah juga, dengan doa semua orang, tak sampai setahun menantu kakak mengandung lagi anak yang kita consider ketiga. Alhamdulillah. Dan kakak memang cari lavender juga. Kakak cari lavender juga. Nak cari mak mentua macam mana lagi. Masya-Allah. Sebenarnya bukan mudah lah. Sebab kita kan selalu dengar kat luar mak mentua beginilah, macam inilah. Kalau kita baca kat thread tu macam-macam lah kalau orang cerita sama mak mentua. Sebab tapi yang ni memang di depan mata Masya-Allah. betul. Sebab kakak beruntung sebab arwah mak mentua kakak pun baik. Kakak rasa kita ni kehidupan kita begitu. InsyaAllah kita buat kebaikan, Allah akan balas kita yang kebaikan yang kita tak sangka. Jadi akak sama mentua akak pun baik. Jadi akak pun dah dapat Recycle. contoh tu. Macam tu lah. Jadi dia akan flow je lah, insyaAllah kan. Sekarang kan macam akak cakap lah, akak dah 40 tahun dalam industri ni. Lepas tu sekarang, zaman sekarang kan kita ada influencer lah, ada yang selebriti lah, orang panggil YouTuber lah, TikTokers ke, pelakon-pelakon baru, penyanyi baru. Rasa akak pun dah lama, sangat-sangat berpengalaman dalam industri seni ni. Mungkin akak boleh ada apa-apa nasihat yang ringkas ataupun tips untuk pelakon-pelakon ataupun artis muda di luar sana untuk macam Kak Liza juga masih relevan sampai sekarang. Masya-Allah, tabarakallah, segala puji bagi Allah. Sebenarnya siapalah kakak kan untuk berkongsi pengalaman boleh, nak bernasihat tu siapalah kita. Kehidupan kita begitu, ada baru ada lama. Dia mesti ada proses dia kan. So macam kakak dulu asal baru kan. Cuma zaman kita dulu tidak wujud influencer, TikToker. So macam kita kata teknologi tu kita kena terima how kita nak control the technology. So kepada orang-orang baru, bakat baru ke, influencer ke, TikToker ke, kalau nak masuk bidang apa saja pun macam ni, kita tak nafikan. Kadang-kadang diorang membuat konten tu untuk melayakkan diorang untuk dikenali. Tetapi kadang-kadang kakak rasa sedih sangat diorang dah jadi hamba kepada konten-konten yang kita sendiri kadang-kadang sedih kan. Sebab tu kakak selalu cakap, apa-apa saja bidang yang kita nak buat tu, kita kena buat kerana apa? Adakah kerana populariti ataupun glamour? Sebab benda glamour, populariti ni akan habis bila-bila masa, sekejap saja. Dia kalau benda mudah, dia akan hilang dengan mudah. So kalau kita, kakak tak nafikan, kita welcome pelakon, TikToker ke, influencer ke nak masuk dari bidang seni, kakak welcome. Sebab kita pun akan ada pelapis kan. Cuma kalau dia buat kerana dia semasa atau populariti dia, sedangkan dia tak ada bakat dan dia kerana dia tak minat, dia buat sekadar macam dia rasa aku popular, orang panggil aku buatlah, dia tidak akan bertahan lama. Sebab kakak tetap berpegang kepada genuine, keaslian bakat yang ada. Sebab kalau ada bakat yang asli, you can bertahan lama dengan izin Allah. Dan apa niat you nak buat, atas apa you nak buat. Kalau kita buat sesuatu benda tu dengan jujur, dengan kerana Allah, kita kena ingat kerja kita ni sebagai satu ibadah kan. Kalau kita buat kerana kita rasa aku ada bakat, Allah bagi aku sikit, aku nak buat yang terbaik, aku tak nak lupa diri, aku tak nak sombong, aku nak hormat orang, jaga adab, jaga itu, aku jaga persekitaran dan aku tumpang masuk dalam bidang ini, akak percaya boleh lama. Tapi kalau adab tak jaga, sombongnya, rasa macam dia paling hebat, dia rasa dia paling popular, semasa saja. Semasa. Kakak cakap ni untuk mewakili diri akak juga. Kadang-kadang kita ada terasa diri kita macam sedikit lah, tarik balik, tak boleh. Kita manusia biasa. Sebab kita kena ingat semua yang lalu ni akan berlalu. Dia tidak ada kekal. Dia tidak ada yang kekal. Tak ada apa yang kekal. Kalau kata kakak relevan kat dalam ni, itu pun dengan izin Allah. Dan kakak percaya, kakak cakap begini sebab berdasarkan pada pengalaman. Tetapi kakak selalu cakap dengan orang, korang tak tahu apa yang kakak lalui yang 40 tahun yang dulu. Kadang-kadang kita tengok orang tu berada selesa dengan keadaan sekarang, contoh founder ke, orang yang berjaya. Kita suka tengok orang berjaya, tetapi kita jangan membandingkan kehidupan kita dengan dia satu, dan jangan, kita kena fikir kita tak tahu apa
apa yang dilalui sekarang sampai dia berada di tahap tu. So bagi kakak pula, jangan, yang kakak selalu pegang pada prinsip, insya-Allah lah ya, kita jangan ada rasa dengki atau rasa nak bersaing dengan orang, jangan rasa tak suka dengan orang tu berjaya, kita jangan ada rasa macam tu. Sebabnya kita kena berbalik pada diri kita sendiri juga, sebab kita pun sebenarnya kita pun nak berjaya, dan tapi tujuan kita berjaya ataupun tujuan kita nak buat sesuatu, jangan sampai kita menyinggung perasaan orang. Jangan rasa kita berada di sini, kita pandang orang, kita rasa macam kita lebih hebat. Kakak selalu pegang, kalau kita berada di mana-mana pun kita pandang orang bawah kita, janganlah pandang di atas. So kepada siapa saja welcome, buat yang terbaik atas niat apa, jaga adab, insya-Allah tahu di mana, kata orang tu, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Kakak berpegang pada prinsip niat asal kita tu biar betul. InsyaAllah. Terima kasih Kak. Banyak kongsi. Macam Masya Allah. saya macam rasa itulah. Dengan mak-mak kita. Memang mak-mak lah, sebab akak cakap ni sebab berdasarkan pada pengalaman. Kakak pernah muda, kakak pernah rasa seronok, kakak pernah rasa lupa, kakak pernah rasa macam, tetapi kakak berbalik lah, kakak bersyukur sebab akak percaya doa mak bapak, doa mak bapak kita, dan akak percaya bila mak bapak kita garang pada mudanya, yang kontrol kita, itu yang terbaik. Sebab masa kita memberontak tu, kita rasa kita betul, tetapi bila kita semakin dewasa, apa yang kita mak bapak kita buat tu, kakak praktikkan sampai sekarang dengan anak-anak. Kakak agak kekampungan sikit. Walaupun kakak di Kuala Lumpur, di bandar, kakak masih kampung, masih tak boleh terima perkara-perkara yang sekarang ni kita menakutkan kita kan. Tetapi nak kontrol anak-anak ni ke apa benda ni, bukan satu perkara yang mudah. Kita tak boleh ambil telefon diorang sewenang-wenangnya, dia akan boleh buat. Kalau kita kontrol diorang lagi, diorang buat. So kakak selalu percaya dengan apa benda sekalipun dalam dunia ini, kita ingat Allah, kita ingat Rasulullah, doa ibu bapa tidak ada hijab dia. Itu kakak sangat yakin benda tu. Okay. So kita buat closing Kita dah macam ada forum perdana kat sini. Macam aku tengah bercakap, ini anak-anak murid. Apa lagi cikgu nak tanya, cikgu saya nak tanya boleh? Aku rasa macam tu sekarang ni. Dah lari macam banyak. Tapi demi Allah, demi Rasul, bukan nak riak, bukan nak apa. Tahu kakak berkongsi apa yang kakak rasa. So kakak bawa kat sini lah. Macam tu. Okay. Saya masuk close Boleh? Udah close je dah. Saya cakap Pak An dia daripada tadi dia bawa. Pak An pergi sauna, aku cakap banyak. 15 minit, 10 minit. Okay, faham. Okay Kak, Alhamdulillah perbanyak perkongsian Kak Liza dengan kita. Tapi saya terima kasih juga dengan Kak Liza. Masya Allah. Disebabkan dia booking dengan Lavender untuk menghadiahkan kepada menantu dia. Ya. Kita jadi dapatlah berhubung and berbincang untuk hari ini. Sebab kita kena yakin kita ni cakap-cakap tidak ada kebetulan. Allah dah aturkan pertemuan kita pada hari ini pastinya baik. Yang paling best kita dapat dengar suara Kak Liza. Nanti closing bolehlah nyanyi satu nyanyi untuk lagi. semua orang. Tolong, Kak. InsyaAllah boleh insyaAllah. Okay. Kita boleh berjumpa lagi Okay, Kak closing. Dan terima kasih banyak Kak Liza. Sudi hadir hari ini. Share macam-macam tips, share macam-macam pengalaman untuk kami kat sini dan juga yang penonton juga. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam next episode The Corner Sisters. Okay, sebenarnya setiap bermula pasti ada penutup, apa yang bermula setiap akan berakhir. So nak dengar perkataan berakhir tu sedih sebenarnya. So kakak ni cakap hati kakak sangat kecil sangat. Terima kasih pada Lavender bagi kakak. So kepada yang tengah menyaksikan ni, of course lah kita sebagai manusia kadang kita tak lari pada buat khilafan, salah cakap, salah buat ataupun perbuatan kakak ke. Kalau ada tersinggung perasaan, tersentuh peribadi anak-anak atau siapa-siapa saja, kakak memang minta daripada hujung kaki sampai hujung rambut, memang kakak minta maaf dan terima kasih. Dan kakak selalu berpesan kalau kakak dah tak ada lagi kat dunia ni kan, memang drama-drama kakak, you all tengok, doakanlah yang terbaik. Sebab kadang-kadang masa kita muda kita lagar kan. So tolong doakan kakak berjaya dunia dan akhirat. InsyaAllah Kak. Kak, sebelum mengakhiri podcast hari ni, saya nak satu permintaan lah. Saya ada satu permintaan nak minta. Alah, kakak dah closing Alah, boleh lah. Dah closing tu Satu mana tak boleh je. lagi dah. Saya nak dengar lah watak dalam cerita Mak Leha, Kak. Lama tak Depan-depan dengar. kita live. Depan-depan. Tahu tak kakak dah nak menangis ni, itulah Liza Abdullah sebenarnya, hati yang kecil. Tapi dia orang paksa-paksa. Ayolah, kenapa nak mengimbau kembali watak-watak Watak yang... Mak Leha sekali je. Sebab Mak Leha tu different dengan watak sebenar. Okey, siapa nak jadi Mia Adrana sekarang? Siapa nak jadi Nurul sekarang? Farhan. Siapa nak jadi Nurul? Nak?
Memang diorang meminta ni. Diorang ni memang, inilah dia kepantangan aku. Aku sebenarnya tadi dah baik, dah duduk diam, dah menangis. Diorang cocok aku, diorang jolok aku. Dan aku bayangkan depan aku ni Nurul. Memang Nurul ni kalau ikut-ikut hati, kalau aku ada batang penyapu, memang aku jolok muka kau. Jarang tak? Oh, sama. Alah, lupa nak rekod. Sama. Tu dah keluar dah. Sama-sama. Okey. Sama Okey. Habis. Kak Chan nak minta nyanyi? Kak Liza. Okey, lagu apa? Saya suka Dia cakap sikit. Okey. Saya pula nak minta Kak Liza nyanyi sebab saya memang rasa ya Allah merdunya suara Kak Masya Liza. Allah, tabarakallah. Nyanyilah lagu tadi tu Lagu Kak yang Liza. mana yang kenang daku dalam doa? Ataupun lagu yang tu pun Okey, boleh. disebabkan kakak rasa dengan izin Allah akak menghargai Allah bagi akak bakat yang sangat sedikit ni dan kakak sangat terharu. Terima kasih kakak doakan semoga Lavenda sukses dunia akhirat dan kakak rasa teruja hari ni tiba-tiba walaupun dengan tenaga yang tak ada tapi insya-Allah kakak cuba menyanyikan lagu kenang daku dalam doamu. Semoga lagu ni nanti insya-Allah kalau rindu dengarlah ya insya-Allah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh jauh di kau pergi berpisah untuk selamanya. Tiada lagi senyum mesra dan gurau senda. Ingin ku turut bersama apa daya. Ku tak kuasa. Sudahlah memang nasibku bang demikian rupa. Ku berdoa agar di kau hidup bahagia. Jangan bimbang padaku yang berduka. Sungguh jauh di kau pergi berpisah untuk selamanya. Tiada lagi senyum mesra dan gurau senda. Sekian. Ya Allah sedap betul. Diri akak dah ke laut tadi tahu. Tapi Tak tahu lah. Kita yang ke laut kat sini. Diri dah ke laut tadi. Allahu Akbar. Terima kasih Okey, banyak-banyak. asyik. Terima kasih banyak-banyak. Minta maaf ya. Puan Nurul, Puan Aisyah mungkin kakak pun cakap berlebih sangat tadi. Tak ada. Terima kasih banyak-banyak Kak Liza. Walaupun tenaga tak ada tak Farhan.